Ini 3 perkara yang membuatkan berat badan naik ketika bulan puasa. Nombor 1, makan secara berlebihan ketika berbuka, iaitu balas dendam lapar. Walaupun anda berpuasa selama lebih kurang 13 jam, ketika berpuasa, ia tidak memberi anda lesen untuk makan banyak ketika berbuka puasa. Makanan secara berlebihan boleh menyebabkan kalori yang masuk dalam tubuh badan anda menjadi terlalu banyak dan badan anda tidak mampu untuk membakar keseluruhan kalori yang telah anda makan ketika berbuka puasa. Sebab kedua, ambil terlalu banyak gula, sama ada daripada air manis ataupun daripada makanan seperti kuih-muih dan juga desserts. Makanan yang terlampau tinggi gula menyebabkan paras gula dalam darah anda menjadi turun naik dan ini menyebabkan anda cravings untuk makan lagi banyak ketika waktu malam. Sebab ketiga, kurang aktiviti fizikal. Pada bulan puasa, kalau boleh, cuba lakukan aktiviti fizikal seperti biasa. Okey? Tetapi anda mungkin boleh adjust. Contoh, sebelum ni anda mungkin bersenam pada waktu pagi. Sekarang ni anda boleh bersenam 1 jam sebelum berbuka puasa. Jangan jadikan bulan puasa masa untuk anda merehatkan badan secara berlebihan, dengan tengok gadget, banyak tidur, alright. So anda lakukan aktiviti seperti biasa agar anda punya badan bergerak. Jom sama-sama jadikan bulan puasa ini untuk rasa lebih bersyukur, menjimatkan kita punya perbelanjaan dan mengenang orang-orang susah yang tidak mendapat makanan seperti orang lain. Kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda.